satu potensi besar yang ada ialah macam mana kita nak skalakan access dan coverage. Finally, for 2025, Yayasan Peneraju commits to doubling intake. Kalau 2024 is 700, for 2025 untuk professional accountants both streams daripada 700 tahun lepas 2024, tahun ini 2,000 orang. Skim pembiayaan pendidikan baru yang ditawarkan oleh Yayasan Peneraju membolehkan kita memberikan pendanaan kepada bakat itu secara menerus. Well, we have 3 flexible options of the financing scheme packages: silver, gold and platinum. Cara kita susun mengapa ada 3 pakej ini adalah untuk memastikan bahawa bakat itu mempunyai kebolehan untuk menilai dengan sendirinya pakej mana yang lebih baik untuk diri masing-masing. Kesemuanya boleh didapati di peneraju.org. Permohonan terbuka pada hari ini dan pada 27 April nanti kita akan menawarkan pensijilan yang lebih meluas. So saya rasa bakat-bakat Bumi-Putera yang ingin mendapatkan pembiayaan pendidikan untuk terus lihat di peneraju.org dan pastikan bahawa ada pembiayaan yang baik untuk mereka dan mereka boleh nilai secara sendiri untuk mendapatkan jenis pembiayaan pendidikan yang terbaik untuk bakat itu.